pakaian terkena mazi basuh dalam mesin basuh, sah atau tidak? Sah dan tidak sah. Bila sah? Kalau bersih basuh apa pun, kalau bersih sah. Tak bersih tak sah. Sah apa? Tak sah dibawa dalam solat. Kerana syarat sah solat suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Baik, air mazi. Air mazi ni keluar dari kemaluan. Semua yang keluar dari kemaluan melainkan air mani adalah najis. Jadi bila kena air mazi, kena di seluar dalam. Kita masukkan seluar dalam di dalam beldi. Air dalam beldi. Air yang dalam beldi sampai tak 2 kolah. Tak sampai. Maka air dalam itu jadi mutan najis. Air yang terkena najis. Ambil pakaian bersih, pia, serban apa semua, buh pula dalam air mutan najis. Habis jadi mutan najis. Sebab itulah keluar daripada mesin, bilaslah. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar pada khilaf ulama.